membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 28 April 2025. Dalam masa keperluan. Mazmur bab 30 ayat 6 hingga 10. Ketika aku berjaya aku berkata, aku tidak akan goyah. Tuhan, dengan keredaanmu, Engkau mengukuhkan gunungku. Dahulu ketika Engkau menyembunyikan wajahmu, aku berasa bimbang. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, dan kepadamu aku telah merayu. Apakah gunanya jika darahku tertumpah, dan aku masuk ke kubur? Adakah debu akan memujimu dan mengisytiharkan kesetiaanmu? Dengarlah, ya Tuhan, dan kasihanilah aku, ya Tuhan, tolonglah aku. Setengah keadaan boleh membangkitkan keyakinan diri. Di dalam waktu yang baik, kita menikmati kebahagiaan dalam kehidupan. Semuanya kelihatan bergerak dengan lancar di dalam keluarga, pekerjaan dan keuangan. Kita boleh berseru seperti pemazmur dalam waktu kemakmuran, aku tidak akan goyah. Kita juga boleh mengaitkan kejayaan dengan berkat Tuhan. Semuanya bergerak lancar dan selepas itu, secara tiba-tiba, semua kelihatan tidak betul. Kita mendapati diri tersandung melalui penyakit yang serius atau dilamun kesedihan. Perselisihan keluarga dan masalah keuangan menjadi beban yang berat. Apa sudah terjadi? Adakah Tuhan telah berpaling mukanya daripada kita? Adakah Tuhan menarik berkat-Nya dari kehidupan yang kelihatan berjalan dengan baik? Dalam masa begini, pemazmur tahu dia harus berpaling kepada siapa dan dia bersama dengan kita dalam haluan ini. Kita berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan-Nya di dunia yang semakin retak di sekeliling kita. Pemazmur berdoa agar kejatuhannya tidak berakhir dengan kematian. Kemudian dia menggunakan sedikit logik dalam permohonannya kepada Tuhan. Apakah gunanya jika darahku tertumpah dan aku masuk ke kubur? Adakah dia dapat memuji Tuhan apabila tubuhnya sudah menjadi debu? Jika dia sudah mati, bagaimana pula dia dapat bersaksi tentang kesetiaan Tuhan? Kita mungkin tidak menggunakan hujah-hujah begini di dalam doa, tetapi kita faham perasaan kecewa dan betapa terdesaknya keadaan di sebalik rayuan tersebut. Pemazmur berseru dengan cemas kerana Tuhan telah memalingkan wajah-Nya. Ini adalah juga kekecewaan dan rasa putus asa juru selamat kita alami di atas kayu salib apabila Tuhan Bapa menyembunyikan wajah-Nya daripada anak-Nya. Bapa menyerahkan anak-Nya kepada penderitaan di atas kayu salib supaya kita dapat diselamatkan daripada dosa dan kematian. Yesus turun ke dalam lubang maut demi kita, tetapi pada pagi Paskah yang pertama, Dia telah dibangkitkan. Melalui iman kepada Tuhan kita yang telah disalibkan dan bangkit semula, kita yakin bahawa Tuhan tidak akan mengabaikan kita bila kita dalam ketakutan atau melalui penderitaan. Tuhan akan sentiasa menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Memang kehidupan di dunia ini akan menjadi sukar dan kita akan mengalami kekecewaan hidup. Walaupun dalam keadaan demikian, kita percaya kepada Yesus yang tidak pernah berpaling mukanya daripada kita. Kita boleh menghampiri takhta Tuhan dengan yakinnya di dalam doa supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih kurnia untuk menolong kita ketika kita memerlukannya. Kita berdoa, Tuhan, saya tahu Engkau adalah penolong saya baik dalam keadaan yang baik atau dalam kesusahan. Engkau tidak akan berpaling muka-Mu daripada saya. Amin.